Okay, multi tool ni kecil je tapi dia kecil-kecil cili padi. Memang padu. Jom tengok review. Okay, ni adalah Next Tool Mini Flagship. Okay, kotak dia kecil je, design dia kemas dan simple. Belakang kotak ada dia punya technical spec. Ni dia Next Tool Mini Flagship. Okay, design dia memang cantik, memang solid. Yang saya beli ni warna merah, dia ada banyak lagi warna yang cantik-cantik. Yang pertama dia ada satu keychain ring. So bolehlah nak sangkut dekat kunci kereta ataupun kunci rumah. Okay, lepas tu dia ada satu gunting yang besar ni. So memang sedap nak guna. Dia ada satu pelayar, size dia pun just nice. Dia tak kecil sangat, tak besar sangat. Yang ni dia ada 3 function. Satu muncung tirus, satu lagi pelayar biasa tengah, satu lagi wire cutter. Okay, dekat side sini dia ada 2 jenis screwdriver. Satu mata Phillips, satu lagi yang mata rata. Kat sini pun dia ada 2 jenis pengikis, macam ni dan macam ni. Okay, dekat side sini pula dia ada satu pisau kecil ni. Dan juga dia ada can opener, juga bottle opener. Ini rupa dia kalau dah buka semua tools yang ada. So memang smart. Okay, overall Next Tool Mini Flagship ni memang padu. Size dia sangat compact. Okay, sesuai untuk EDC. Okay, yang paling penting dia punya quality dia memang terbaik. Tools dia pun ada banyak. Harga dia pun sangat berpatutan. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link.